Tapi yang apa yang motivasi dengan nilai-nilai yang murni ni kadang-kadang tak ada di sekolah. So di luar. So kita bawa anak-anak ni, atau bukan saja anak-anak, tapi untuk staff ke ataupun orang ramai masyarakat pun kita memang akan sedang fikirkan dan terus akan jalan. Tapi soalan terakhir, apa dalam program itu apa pengisian yang terdiri yang tidak tahu? Okey, untuk 3 hari 2 malam kita padatkan dengan modul di mana permulaan kita cerita tentang dalaman diri mereka, tentang pentingnya pelajaran, dan lepas tu masalah banyak saya dapat daripada 80 orang tu banyak masalah, dan saya melihat pada masalah adalah semuanya kurang kasih sayang, masalah mak bapak bercerai-berai, lepas tu masalah kewangan. Jadi di sinilah kita nak cerita pada mereka bahawa sebenarnya mereka ni manusia terpilih. Kalau kita tak ada motivasi pada mereka, mereka akan hilang arah. Ni kalau ada fahaman lain ataupun cara lain nak ni, dia mereka mudah mengikut. Jadi kita cerita bahawa sebenarnya tak, ini adalah Allah yang punya kerja. Dia nak mendidik kita jadi manusia. Anda ni merupakan anak-anak terpilih supaya dia faham. Bila jadi masalah tu, jangan buat benda-benda tak elok. Lepas tu kita sambung dengan kerjasama dalam kumpulan. Lepas tu nak kerja dengan masyarakat, nak membantu masyarakat. Lepas tu yakin kepada alam, bahawa alam ni jangan musnah alam, sebab alam ni adalah saudara kembar kepada kita. Sebab takut mereka pula tak ada madani, mereka rosak alam, tebang pokok, musnah pokok. Jadi menyebabkan kita rosaklah manusia ni. Sebab oksigen habis, manusia tak hidup lah. Itu sebenarnya. Jadi kita terapkan semua ilmu-ilmu tu kepada anak-anak ni, insyaAllah. Okay, last question. Tak ada. Okey, terima kasih banyak semua. Dalam gambar.